الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إليك أنت المقصود رضاك مطلوب، أعطني محبة ومغفرة، آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, ruang dan peluang. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amal kita. Salam dan selawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda dan mudah-mudahan kita mendapat bersama-sama dengan baginda insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi pembacaan kitab kita pada pembahasan al-iman bir rasul, iaitu beriman dengan rasul, ya. Jadi bila mana kita sebut beriman dengan rasul ni, dia termasuk dalam rukun iman, rukun iman yang keempat. Okey, kalau kita bahas rukun iman yang keempat adalah beriman kepada rasul, ya. Jadi apa makna dia tentang beriman kepada rasul? Kaifal i'tiqaduka bir rasulillah taala? Bagaimanakah beriktikad atau bagaimanakah keyakinan kita berkenaan dengan para utusan Allah Taala? Rasul ini ambil dari perkataan rasalah, utusan, ya. Nabi, rasul ni semua utusan. Cuma bedanya kalau dia rasul dia mesti nabi, tapi kalau dia nabi tak tentu lagi rasul. Begitu pembahasan dia, kan? Lalu dijawab oleh pengarang kitab, al-i'tiqadu anna Allah Ta'ala rasulan arsalahum rahmatan minhu wa fadlan mubashirina lil muhsinina wa sawabil wa mundhirina lil musiyyin bil iqab. Kita meyakini dan beriktikad bahawa sesungguhnya rasul itu, Allah Ta'ala itu mempunyai utusan-utusan, rasul-rasul, ya, yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Rasulan arsalahum, yang diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai apa? Rahmatan, sebagai rahmat, okey. Baca sahabat, rasulan arsalahum rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kepada ayat Quran, kan, tidaklah diutuskan rasul itu, kamu itu diutuskan, iaitu Nabi Muhammad, melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam, ya. Jadi apa maksud rahmat, tuan-tuan? Rahmat ini kata para ulama adalah perkataan yang mana mencukupi dan juga menyenangkan. Kalau kita bahas mudahlah, mencukupi maksudnya apa? Kalau kita ada rezeki yang dirahmati, maka rezeki itu mencukupi, rezeki itu bermanfaat, rezeki itu membawa kita kepada kebaikan macam-macam. Itu terjemah rahmat. Maksud rahmat dia luaslah makna dia. Boleh juga kita terjemah rahmat dengan maksud ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, boleh juga. Okay, banyak makna rahmat, berkat, itu semua benda yang semakna dipanggil, kan? Dan juga anugerah daripada Allah bagi siapa? Bagi menyampaikan berita gembira. Sebab itu saya wa fadlan mubashirina, menyampaikan berita gembira lil muhsinina wa sawa wa munzirina lil muhsamin wal iqaba, ya. Dan juga menjadi berita gembira yang berkenaan pahala as-sawab, ya, untuk orang yang membuat kebaikan. Siapa yang buat kebaikan, Nabi akan bagi tahu. Siapa buat kebaikan, Allah bagi pahala, Allah bagi syurga dan sebagainya. Dan juga memberi ancaman, memberi peringatan, ya, iqab, memberi peringatan untuk siapa, tuan-tuan? Iaitu ancaman siksaan untuk orang yang melakukan kejahatan. Sebab itu Rasul ini dia diutus sebagai juru bicara tentang perkara yang berkait dengan kebaikan dan perkara yang berkait dengan kejahatan.
mubasyiran nadhiran wa basyiran wa nadhiran. Basyiran wa nadhiran, berita baik dan juga berita peringatan. Itu utusan peranan rasul atau nabi. Mereka ini sebagai pemberitahuan, berita gembira atau juga berita ancaman daripada Allah Taala. Itu tidak ada nabi atau rasul yang berperanan membawa kepada kejahatan atau keburukan, tak ada. Malahan kita sebagai orang Islam wajib mentaati mereka dan wajib meyakini bahawa rasul-rasul ini adalah mereka yang terpilih, bukan rambang. Jawatan rasul ini bukan jawatan undian. Jawatan rasul ini bukan jawatan volunteer, tapi jawatan rasul ini adalah jawatan pilihan yang Allah Ta'ala pilih. Itu faham gitulah, kan? Dan apa lagi? Wal mubayyinina linnasi ma yahtaju ilaihi min musallihi ad-dini wad dunya wal mufidina lahum ma yablughuna bihi darajata al-ulya wal ayyadahum bil ayatil zahiratin wa awwalahum Adam wa akhiruhun nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini pengarang ini kita bilang, dan mereka ini juga menjelaskan kepada manusia berkaitan dengan perkara yang diperlukan di dalam utusan agama, urusan agama dan juga urusan dunia. Rasul bagi tahu ini buat, ini jangan buat. Sebab itu kenapa dalam Islam ni ada perkara hukum hakam, ada haram, ada wajib, ada sunat, ada makruh. Kenapa ada? Untuk bagi tahu ada perkara yang dianjurkan untuk melakukannya, malahan hukumnya wajib, kalau tak buat boleh berdosa pula. Dan ada perkara yang dilarang jelas, tak boleh buat, walaupun kamu suka tak boleh buat, seperti perkara-perkara yang haram. Dan ada juga perkara yang menjadi pilihan untuk kamu, nak buat boleh, tak nak buat pun boleh, itu pilihan, maka itu dipanggil sunat. Dan macam-macam lagi tuan-tuan. Ini yang dipanggil sebagai hukum akam Allah Ta'ala. Allah menurunkan hukum akam ini, tujuan utama adalah untuk mendidik manusia menjadi manusia yang terbaik. Cuba bayangkan kalaulah Allah Ta'ala tidak menyediakan hukum akam, maka kita suka-suka hati buat, tuan-tuan. Nak berzina dengan siapa pun boleh, nak bunuh orang pun boleh, nak tinggal ibadat pun boleh, nak pakai apa pun boleh, nak makan apa pun boleh, pasti kita akan buat macam tu. Tetapi oleh kerana Rasul itu, Nabi itu diutuskan untuk bagi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itulah peranan sebagai Nabi, Rasul. Kan ni Nabi tak ada dah, Nabi tidak ada, Rasul tidak ada. Siapakah yang menerusi pekerjaan mereka? Maka didatangkan kepada kita al-ulama warasatul anbiya. Ulama lah, ulama didatang bagi tahu ini boleh, ini tak boleh, ini sunat, ini haram, ini makruh dan sebagainya. Maka peranan mereka sama. Para ulama juga berperanan seperti mana peranan Rasul. Cuma mereka ini tidak diberikan hak kenabian, hak kerasulan, tak ada. Tidak ada hak kenabian bagi mereka. Tetapi mereka ini disebut sebagai pewaris Nabi. Kenapa mereka dipilih sebagai pewaris Nabi? Sebab mereka ini diberikan pengetahuan oleh Allah untuk mengetahui mana yang sepatutnya dan mana tidak sepatutnya. Sebab itu ulama-ulama yang kita ada pada hari ini wajib kita ikuti selagi mana tidak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib hukumnya. Kalau Rasul lagilah tidak ada berkompromi dia panggil. Kalau Nabi bilang wajib, wajiblah tu. Kalau Nabi bilang haram, haramlah tu. Tidak akan berubah buat selama-lamanya. Hatta yaumal qiyamah. Sampai kiamat dia tak akan berubah. Kecuali dalam masalah-masalah darurat. Itu lain ceritalah. Sebab itu dia sebut sini. Serta menceritakan kepada mereka, iaitu perkara-perkara yang berpindah supaya berfaedah supaya, iaitu apa dia perkara-perkara yang berfaedah, tuan-tuan? Wal mufidina lahum ma yablughuna bihil darajati, iaitu perkara yang berfaedah supaya mereka memperolehi kedudukan darajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Peranan Rasul ni bagi tahu, kalau kamu mau mulia di sisi Allah, buatlah ini. Kalau kamu mau mulia, dinaikkan derajat oleh Allah, amal yang ini dan sebagainya. Itulah peranan Rasul. Sebab itu kalau kita baca dalam banyak periwayatan, semua nabi, semua rasul, tugas mereka hampir sama. Tugas nabi, rasul hampir sama, cuma lahir pada suku bangsa yang berbeza, masa yang berbeza, tempat yang berbeza, hatta mungkin juga isi kitab yang berbeza tetapi ajarannya sama, ataupun tajuk kitabnya berbeza, Quran, Zabur, Injil, Taurat dan sebagainya, tetapi isinya lebih kurang sama. Semuanya membawa kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah peranan para nabi dan rasul. Sebab itu wajib kita ikut masalah yang lain. Contoh, kita tidak mampu buat, maka yang itu urusan nombor 2. Okay? Ada dalam perkara-perkara yang Rasul kita suruh buat tapi kita tak mampu buat. Macam contoh dalam Al-Quran, perintah kita supaya melakukan ataupun menegakkan hukum Allah. Contoh, hudud, qisas, ta'zir dan sebagainya. Yang ini kan hukum Allah. Adakah wajib kita tunaikan? Kalau kita berkemampuan, ya wajib hukumnya kita tunaikan. Tapi kalau kita tidak berkemampuan, maka ambil mana yang kita mampu. Tidak mengasingkan dan tidak menafikan bahawa itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bab hukum akam. Ini dalam Quran, dan dalam Quran tidak ada satu pun perkara yang kita kena tolak kecuali keadaan itu tidak mengizinkan. Maksudnya ada waktu-waktu tertentu. Contoh, kita pergi negara yang bukan Islam, mungkin ada benda yang kita tak mampu nak buat. Tapi kalau negara Islam, maka wajib kita tunaikan sebagaimana itu berkemampuan untuk kita lakukan. Itu supaya. Baik, itu pentingnya kita membudayakan ilmu, antara perkara yang utama, tuan. Membudayakan ilmu dan membudayakan pengamalan terhadap ilmu yang kita amal. Itu basic utama, ya. Hari ini manusia, kenapa dia tak boleh buat semua apa yang terkandung dalam Al-Quran? Kerana kelemahan memahami teks Quran itu, ataupun kelemahan untuk beramal dengan keadaan wakil yang tidak sama. Itu wallahu alam lah. Itu berbalik dengan soal mufti lah. Kita ada mufti, kita ada orang yang berautoriti dengan agama. Rujuk dengan dia lah. Kalau dia bilang buat, kita buat. Kalau tak buat, tengok macam mana keadaan dia, ya? Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan perjuangan para rasul dengan bukti-bukti dan juga mukjizat. Allah Taala menguatkan para rasul itu dengan bukti-bukti mukjizat. Mukjizat ini Allah Taala beri kepada semua nabi, semua rasul ada. Semua nabi, semua rasul ada mukjizat mereka. Tetapi mukjizat yang paling agung adalah Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengekalkan Al-Quran sampai hari ini. Dan Quran ini sampai hari ini tidak dapat diselewengkan. Tidak dapat diselewengkan. Walaupun usaha untuk menyeleweng itu berlaku, tapi tak berlaku juga. Kenapa? Sebab Allah telah janji dalam Al-Quran, nahnu nanzalna dzikra wa nahnu lahafizun. Kami yang turun, kami yang menjaga, kata Allah Taala. Maka Quran itu terjagalah isinya, terjagalah ajarannya sampai hari ini. Cuma masalah orang beramal tidak beramal, ini urusan nombor 2. Ada orang boleh mampu beramal, alhamdulillah. Yang tak mampu beramal, wallahu alam. Itu kenapa dia tak boleh beramal? Tengok kepada wakil keadaan itu sendiri, kan? Lalu utusan yang pertama, awaluhum Adam wa akhiruhum nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aturan para nabi ini, yang pertama diutuskan oleh Allah Taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Adam adalah manusia yang pertama. Kita tak sebut sebagai makhluk Allah yang pertama, tapi kita sebut sebagai manusia yang pertama. Kalau kita sebut makhluk Allah yang pertama, kita telah menipu. Sebab Adam tu ada sudah alam ni. Maka mustahil kita kata Nabi Adam itu
makhluk yang pertama. Tapi kita kata Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Jadi bermula daripada Nabi Adam sehinggalah pengakhirnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Dan kalau kita tengok dalam riwayat tuan-tuan, setiap nabi itu dia ada tempo dia. Tempo masing-masing. Dan nabi-nabi yang paling panjang umur dakwahnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam pun begitu juga. Tapi Nabi Adam ni bukan nabi yang membawa dakwah mula-mula, tidak. Bermula Nabi Nuh, Nabi Idris, ini bermulanya dakwah. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang paling pendek dia punya tempo dia. Ada lebih kurang 23 tahun saja. Usia dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kira pada umur dikira pada usaha dakwah Nabi. Nabi berdakwah selama 23 tahun. Mekah Madinah Nabi berdakwah selama 23 tahun. Itulah usia yang paling pendek di antara para nabi dan para rasul. Kalau banding dengan Nabi Nuh alaihissalam, siang dan malam 900 lebih tahun. Ada mengatakan hampir 1000 tahun dia berdakwah siang dan malam. Dapat berapa orangnya? Tak sampai pun 100 orang, 80 orang saja dapat. Tapi itulah dakwah para nabi, tempoh yang lama, tempoh yang sekejap, itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ni umatnya yang paling ramai lah. Nabi Muhammad adalah nabi yang memiliki umat yang paling ramai. Manakala ada juga nabi yang tak memiliki umat. Saya dah cerita tempoh hari tuan-tuan. Ada juga nabi yang tak punya umat. Dan ada juga nabi yang memiliki banyak umat tapi tidak sebanyak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai umat Nabi Muhammad ni, ya. Bukannya di kalangan orang Arab semua. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu peringat isyarat kepada kita bahawa Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad untuk seluruh alam, bukan untuk orang Arab ke, tak, untuk seluruh alam semuanya. Dan dia juga adalah rahmatan lil alamin. Itu jelaskan. Ma makna Nabi? Apa makna Nabi tuan-tuan? Apa makna Nabi? An-Nabi insanun uhiya ilaihi al-bashar'in bi syar'in wa in lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bi tablighihi sumiya rasulan aidan. Fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullun nabi rasulan. Ini ta'rifan yang kita kena tahu tuan-tuan. Apa makna Nabi dia bilang? Apakah makna Nabi? Okey. Ada timbul persoalan, adakah Nabi ni sampai hari ni ada? Tak ada dah. Habis dah, tutup dah. Pintu kenabian dah tutup. Nabi Muhammad lah penutup segala nabi dan rasul. Tak ada dah nabi. Kalau ada mengaku nabi selepas itu, confirm nabi palsu. Ya? Confirm kita kena ingkari, bukan ikuti, ingkari. Walaupun mungkin berlaku beberapa perkara ajaib lah dengan dia, boleh jalan atas air ke, boleh terbang ke. Walaupun berlaku seumpama itu, dia tetap bukan nabi dan bukan rasul. Faham gitu tuan-tuan? Dia itu lebih pada penyair lah kalau berlaku seumpama itu, ya. Lalu kata pengarang kitab, Nabi ialah manusia yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu ajaran agama ataupun diwahyukan kepada mereka tentang bisyar'in, ajaran syariat Islam. Syariat lah, tak kira Islam kata Islam kan, syariat dia panggil. Nama Islam ni dalam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam diambil daripada perkataan salamah, iaitu sejahtera, selamat. Jadi siapa yang peluk Islam, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Itu kata para ulama. Makna-makna Islam ni bermaksud orang yang selamat. Siapa yang memeluk Islam, dia selamat di dunia dan juga dia selamat di akhirat. Ini yang kita kena yakin, yang kita kena pegang. Adapun ajaran pada asalnya, semua ajaran para nabi mentauhidkan Allah, ajaran asalnya.
Semua ajaran Nabi dan Rasul itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Itu jelas, ya. Dan walaupun ia tidak diperintahkan untuk disampaikan, ada juga wa illam yu'mar bitablighihi, walaupun ada nabi yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan ajaran mereka, fa in umira bitablighihi sumiya rasulan aidan. Dia bilang sekiranya nabi itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala bagi menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada orang ramai, dia juga digelar dengan Rasul. Rasul, utusan. Rasul-Rasul ni yang diutus, dia panggil. Maka Nabi, Rasul itu ada perbezaan. Nabi ajarannya untuk dirinya dan juga untuk apa panggil, kaum kerabatnya ataupun bangsanya sahaja. Adapun Rasul terbuka kepada semuanya. Terbuka kepada semuanya. Dan ingat tadi saya sebut tadi, kalau dia nabi tidak tentu rasul, kalau dia rasul dia tentu nabi. Faham gitulah, kan? Sebab tu dia sebut sini fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabi rasulan. Semua rasul itu adalah nabi dan tidak semua nabi itu adalah rasul. Jadi kalau kita tanya begitu, fahamlah kita bilangan nabi dengan rasul lebih sedikit berbanding nabi. Nabi lebih ramai berbanding rasul. Jadi ramai tak nabi ni? Ramai. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir disebut ada 123,000, ada mengatakan 124,000. Banyaklah. Yang penting 120 lebih ribu lah. Itu bilangan nabi. Rasul tak ramai. Ada yang mengatakan 313 bersamaan dengan bilangan tentera Badar, 313 orang. Ada yang mengatakan 25, tapi 25 yang tersebut di dalam Al-Quran. Jadi ini pembahasan para ulama lah tentang bilangan tu. Kita jangan risaulah, tak wajib pun kita kena tahu berapa bilangan dia. Cuma kita kena faham Rasul itu adalah utusan Allah. Itu maklum dia panggil, okay? Dan apa yang kita buat hari ini, kenalah ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kena ikut. Suka tidak suka kena ikut ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita setujukah, tidak setujukah, maka ini adalah perintah. Perintah tak boleh kita ingkari. Wajib kita ikuti, okay? Macam contoh solat 5 waktu, tuan-tuan. Ini solat 5 waktu bukan perintah mazhab ni. Bukan mazhab ini, mazhab itu, tidak. Ini perintah Allah. Allah turunkan perintah ini kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad memberi perintah ini kepada para pengikut dia, sahabat dia, dan termasuk juga kita. Kita wajib ikut sebab kita ni termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah 5 waktu ni, kau suka ke tidak suka ke, wajib kena buat. Sebab ini adalah perintah, bukan pilihan. Kalau pilihan tak apa, tak buat pun tak jadi masalah, kan? Lalu soalan yang seterusnya, kam a'dadun anbiya. Ini ada pula rupanya dalam ni. Berapakah bilangan para nabi? Kan? Dia tanya berapakah bilangan para nabi. Kadang-kadang kita ni terlalu curious, mau tanya berapa banyak nabi ni. Mau betul tahu, tapi kita lupa, tuan-tuan, bukan bilangan yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan ajaran dia tu, kita buat tak? Itu jadi persoalan dia, kan? Lalu dijawab oleh pengarang kitab, la yu'lamuna ahaduhum hala yaqin wal mazkuru asma'uhum fil kitabil aziz 25. Okay? Iaitu dia bilang bilangan para nabi ni tidak dapat diketahui dengan pasti, yakin, tak tahu berapa, wallahu a'lam. Saya sebut tadi 124,000 atau 123,000 tu, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Wallah, yang pastinya wallahu a'lam. Okay, yang pastinya tidak kita ketahui. Dan juga
nama-nama ni ataupun wa mazkurun asmu'uhum fil kitab, dan nama-nama mereka ini terkenal ataupun disebut di dalam Quran sebanyak 25 nama. Khamsatun wa ishruna, 25 nama. Ini yang ada dapat dalam Al-Quran. Tentang Zakaria, Sulaiman, Yusuf, Ismail, Ibrahim, Musa, Nuh, Saleh, banyak lagi lah. Lebih kurang 25 nama para nabi, para rasul. Maka yang ini semua ada disebut di dalam Al-Quran secara jelas. Okay? Wahum, apa dia? Adam, ada juga di sini. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi salatu wasalam, wa hum rasulun aidan. Itu nama-nama. Wajib tak kita kena susun, tuan-tuan? Kena pertama mesti Adam, tak boleh tak wajib. Yang penting tahu. Sebut nama ni kita bilang okey. Azman Nabi tak? Bukan. Okey, tahu. Sulaiman Nabi tak? Ya, Nabi. Zakaria Nabi tak? Nabi. Okey, cukup dah tu. Kita tahu mana Nabi, mana bukan Nabi. Susunan tak jadi masalah. Tidak kena wajib, kena susun. Apa kena susun, tuan-tuan? Adam, Idris, Nuh, Saleh, tak begitu. Okay? Yang wajibnya kita kena mengetahui 25 nama Nabi itu dengan pasti bahawa mereka ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dah tu, tak ada masalah. Tak wajib pun untuk kita hafal satu persatu macam budak sekolah. Siap buat lagu lagi. Tak salah. Cuma nak bagi tahu tidak wajib dihafal ikut susunan. Tapi kalau boleh disusun kan bagus. Kita tahu mana Nabi yang kemudian, mana Nabi yang dahulu dan sebagainya. Sebab itu para Nabi ni, semua Nabi ni tolak Nabi Muhammad aja. Nabi yang paling pendek umurnya tapi berat dugaannya dan tentangannya. Nabi Muhammad ni dakwanya pendek, umurnya pun pendek juga, 63 tahun saja. Tetapi tentangan Nabi paling berat, ujian Nabi paling berat, ajaran Nabi paling besar. Paling besar ajaran Nabi iaitu Al-Quran yang dibawa sehinggalah hari ini wajib diikuti dan diamalkan oleh kita. Walaupun kita tidak bersuah dengan Nabi. Walaupun kita tidak bersuah dengan Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi wajib kita patuhi, wajib kita taati, wajib kita sebarkan. Tablighuhum, sampaikan. Tabligh ini maksudnya disampaikan. Okay? Semua ajaran yang Nabi kita Muhammad SAW buat, semua wajib kita tablighkan, amalkan, fahamkan, dan juga yakinkan bahawa itu ajaran Nabi daripada Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan. Lalu kata soalan yang seterusnya, ma mu'jizatu, apakah mukjizat? Ni persoalan nak. Apa dia mukjizat? Kadang-kadang orang tak boleh nak beza antara mukjizat dengan benda sihir ataupun karamah, mauna, apa lagi. Ini semua ada perbezaan. Mukjizat bukan sihir, mukjizat bukan karamah, mukjizat bukan mauna, mukjizat bukan semua. Mukjizat ini salah satu pemberian Allah khususiah buat Nabi sahaja. Buat Nabi dan buat Rasul. Tak adalah. Selepas Nabi Muhammad tidak akan ada mukjizat lagi. Tak akan ada sudah. Habis sudah tu. Sama ada maklum bagi kita mukjizat yang ada sekarang ni pun yang masih ada. Bukan yang didatangkan. Yang masih ada. Apa dia mukjizat yang masih ada, yang kita dapat sentuh, dapat baca, dapat pegang, iaitu Al-Quran. Al-Quranul Karim. Quran yang mulia inilah yang kita dapat pegang, kita dapat cium, kita dapat sentuh, dapat baca, dapat memahami, mentadabbur isi Al-Quran. Itulah Al-Quran. Ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Turun satu-satu, sikit sampailah genap ajaran
segala isi Al-Quran itu sendiri. Okay? Lalu apa makna mukjizat, tuan-tuan? Apa makna mukjizat? Al-mu'jizatu amrun kharijul lil 'adati yazharuna ala yadihi muda'i an-nubuwati muwafiqan li da'watu ala wajhi yu'jizuna al-munkirina 'anil ittiyanil wal mislihi. Mukjizat ialah, kata pengarang kitab, mukjizat ialah perkara luar daripada biasa, kharijul minal adat ataupun kharijul minal perkara luar biasa lah. Kalau kita panggil kharijul minal adat ni perkara luar biasa ataupun perkara di luar daripada kebiasaan. Kalau kita jemah bahasa gitu, tuan-tuan. Okey. Apa tujuannya? Yazharuna ala yadi muda'i. Yang berlaku kepada seseorang. Seseorang ni Nabi Rasul lah, yang mengaku dirinya itu sebagai nabi, yang berlaku kepada al-muda'in nubuwati, kepada para nabi. Tak kira lah nabi mana. Jadi Nabi Muhammad ni salah satunya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi hari ini kita dapat baca, hari ini kita dapat hafal, hari ini kita dapat tadabbur, itu berkat daripada mukjizat yang Allah Ta'ala kekalkan buat kita. Quran yang kita baca ni sudah 1400 tahun, tuan-tuan. Usianya di tangan kita 1400 tahun, tak pernah diubah, tak pernah ditambah, tak pernah diragui isinya. Ini hebatnya Al-Quran. Sehingga kan ada orang buat kajian, tuan-tuan, benar tak benarnya Al-Quran itu kalamullah. Diorang buat kajian, rupa-rupanya dalam Al-Quran itu kalau nak cari sumber ilmu, Quran lah, tuan-tuan. Nak belajar sains dalam Al-Quran, nak belajar geografi pun dalam Al-Quran, nak belajar sejarah pun ada dalam Al-Quran. Pendek kata, semuanya ada dalam Al-Quran. Cuma tinggal lagi kita buat penyelidikan. Siapa yang rajin buat penyelidikan, insya-Allah dia akan bertemu dengan jawapan yang luar daripada kemampuan kita. Sebab itu kata para ulama, kalau kita buat kajian dalam Al-Quran ini, kita jadi orang yang paling dekat dengan Tuhan. Orang yang buat kajian Quran ini, dia akan jadi dekat dengan Tuhan. Tapi kalau ada manusia yang jauh daripada Tuhan itu, kenapa? Sebab dia melalaikan ajaran Al-Quran itu sendiri. Sebab itu kita kena kena mentadabbur Al-Quran. Ini masalah. Baca sudahlah berterabur, mau tadabbur lagi, ustaz, macam mana tu? Ni kadang-kadang kena baikilah. Bukanlah saya kata orang yang tak baca, orang yang tak betul bacaannya, tak betul ajarannya, bukan. Saya tak kata macam tu. Cuma saya kata kalau boleh perbaiki bacaan dan perbaiki juga kepahaman, dua benda tu kan. Perbaiki bacaan, perbaiki juga kita punya kepahaman, dan insya-Allah kita akan diperbaiki oleh Allah dalam perkara apa sekalipun. Macam sembahyang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baiki hidup tuan-tuan, baiki dulu sembahyang kamu. Kalau ibadat kamu baik, insya-Allah Allah akan membaikkan aja apa-apa baki daripada kehidupan kamu. Sebab itu orang yang jaga sembahyang dia, baiki sembahyangnya, perbetulkan sembahyangnya, sebenarnya dia tengah memperbaiki kehidupan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia dengan ajaran agama itu adalah cara untuk dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas, kan? Lalu kata pengarang kitab ni, ia bertujuan bagi mencabar orang-orang yang ingkar. Muwafiqan li da'wati ala wajhi yu'jizu. Dia tujuan Al-Quran ini adalah untuk menjawab siapa-siapa yang ingkar. Sebab itu dalam Al-Quran, orang yang ingkar dengan ajaran Quran ini disebut sebagai kafir. Apa maksud kafir? Orang yang mengingkari. Kafir-kafir ini orang yang mengingkari ajaran Al-Quran, tidak mau berpegang dengan Al-Quran, tidak mau mengamal ajaran Al-Quran, maka disebut sebagai kafir ataupun kufur, sama makna dia. Okay? Cuma dalam Islam ni kafir ni ada dua. Ada kafir nikmat, ada kafir iman.
Kafir nikmat orang yang melakukan dosa. Kafir nikmat, kafir iman mereka yang terkeluar daripada ajaran Islam, dia panggil kafir iman. Jadi kena hati-hati, jangan ada kekufuran dalam diri kita, jangan ada kekufuran pada lisan kita. Na'udzubillah min zalik. Itu jelas kan? Dan supaya melakukan perkara yang sama dengan mukjizat itu. Okay? Yu'jizuna al-munkirina, iaitu mengingkari orang-orang yang mungkir, orang yang tak ikut ajaran agama ni, anil ittiyani bimislihi, supaya kita dapat mengikuti ajaran seumpamanya itu. Jadi ajaran Quran suruh apa, kita ikutlah. Ajaran Quran suruh kita bertakwa, kita bertakwa. Ajaran Quran suruh kita beramal, kita beramal. Maka apa yang diajarkan dalam Al-Quran wajib kita taati, wajib kita ikuti. Ini ajaran Al-Quran yang sebenar. Dan kata para pengarang kitab, ma hikmatu fil izharil mu'jizati ala aidih anbiya'ihi, apakah hikmah sesuatu mukjizat itu diberikan kepada para nabi. InsyaAllah ini kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu datang daripada kekurangan saya sendiri. Semua yang datang daripada Allah Taala kita tangguh. Mari kita tasbih kepada Allah subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafsuna insana la fi khus illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minat tawwabin wa ij'alna as-sabirin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi'alal khairat wa tarkal munkarat wa hubbul masakin, wa na'udzubika minal kufri wan nifaq, wa na'udzubika min adzabil qabri, wa na'udzubika min adzabin nar, wa na'udzubika min fitnatid dunya wa fiha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.